Tapi kalau awak nak tanya pasal Ismail Halil, sebenarnya dia case close. Case close. Dia case close. Nasi sudah menjadi bubur, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa. Tapi saya mengambil kesempatan sini. Nak bagi tahu kepada keluarga-keluarga dia kat luar, sebenarnya relax lah. Itu semua asam garam kehidupan. Nasi dah menjadi bubur, case close. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan penyanyi Amang Spring apabila Mr. Bougainvillea tersebut diminta untuk mengulas mengenai kes penyampai radio Ismail Halil yang dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun atas kesalahan mengedar dadah sebanyak 374 gram baru-baru ini. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Mifa1 itu, Amang Spring hanya mampu menyampaikan satu pesanan buat keluarga Ismail Halil iaitu supaya bertenang dan menerima ketentuan ilahi kerana Ismail Halil masih lagi hidup dan boleh beribadat di dalam penjara sambil mendedahkan kehidupan beliau di penjara suatu ketika dahulu adalah kehidupan yang paling berkualiti di mana kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau awak nak tanya pasal Ismail Halil, sebenarnya dia case close. Case close. Dia case close. Nasi sudah menjadi bubur, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa. Tapi saya mengambil kesempatan sini. Nak bagi tahu kepada keluarga-keluarga dia kat luar, sebenarnya relax lah. Itu semua asam garam kehidupan. Yang penting dia masih lagi hidup. Dia masih lagi boleh buat ibadah. Dia masih lagi boleh semayang. Dia masih lagi boleh makan nasi. Dia masih lagi boleh baca Quran. Dia masih lagi, mana kita tahu. Esok yang duduk dalam penjara itulah yang paling bernilai amalan dia. Saya cakap terus terang kepada awak yang ada dalam live ni seramai 2.6 ni. Kehidupan saya yang paling berkualiti dalam penjara. Saya cakap betul. Paling berkualiti. Masa dalam penjara lah. Masa luar ni awak tengoklah saya kan. Hang sana, hang sini. Subscribe with notifications on.